Hai, aku Aisyah. Aisyah tiba. Korang probably tertanya, atau mungkin tak langsung aku kan, mana aku? Kenapa aku tak buat video dah? Aku dah quit ke? Aku dah mampus ke? Well, actually no. Aku dah mampus, Alhamdulillah, sihat sejahtera. It's just aku malas gila nak buat video. Aku just really unmotivated untuk edit video. Aku main je game. Plus aku ada je rekod sekali time main dengan member. Ya bila aku. Ya Allah, anak tak keluar. Lagi oi. Jantung. Oh no. Tak ada. Kau gelak-gelak apa kat situ? Tak nak. Tak nak. Kau gelak-gelak apa kat situ? Tak nak. Weh. Wow. Weh bapak, kejap gila. Weh. Allahu Akbar. Aisyah. Not yet. Not yet. No, Tyler the creator. What happened? Taste it. Kau suka sangat. Cuma nak edit je malas. It's been a long time since aku edit video long duration. Aku even sometimes fikir nak buat video dalam YT Shorts form je. But still, aku ada satu habit buruk, iaitu malas. Malas buat apa exactly? Aku malas nak buka editing app, hadap phone aku berjam-jam. Lepas tu bila buntu idea, aku lost. Tu yang malas tu. Aku pun sekarang dah jarang gila main Roblox. Like gila-gila. People know me as a Roblox content creator, but sekarang aku memang dah jarang gila sentuh Roblox. I'm more into Minecraft now. And yes, aku ada je main Minecraft dengan member aku sambil record. Aku nak ambil lagi ni lah. The whole Panas crew. dia aku buat dia panas sangat. Z keling. Shut the fuck up, you stupid Nick. Thomas, mana kau Thomas? Bawah. Itu bawah. Bawah. Mana bawah kau ni? Bodoh, carilah lupa. Allah bihamdi. Allah bihamdi. Subhanallah bihamdi. Subhanallah bihamdi. Subhanallah bihamdi. Subhanallah bihamdi. Subhanallah. Bila masa Zaid taubat? Subhanallah bihamdi. Music has no enemy. Jom. Usah aku ambil saya pakai gelas. Pakai gelas. Ha. Ay. Que quiera correr todo tiempo. Que quiera lagi kopi. Cuba jangan takut ah. Duduk depan pintu macam tu. Ram. Dah lah kulit. Hey, Kulit kuning. ini namanya rasa ni. Tak Mana terima ada? Mana ada? Tak rasa. Ya, tak rasis. But semua video-video yang korang tengok tadi aku tunjuk ni, semuanya video-video lama. Yes, video Roblox, video Minecraft tadi. Tahun 2023, 2024, 2025. Kecuali yang last tadi lah, 2026. Tapi cuma dah bulan juga video. Tak sentuh kan. So bila aku fikir balik, video ni semua dah lama. Adakah guna aku edit lagi? Sebab for your information, ada yang member aku suara kecil gila, sekarang dah garau gila nak mampus. Even garau lagi daripada aku. Gila. Jap bang,
Bukan dulu ada editor ke? Yes, Thomas. Tu member aku. But sekarang dia pun genuinely gila malas edit video. Just like me for real twin. And aku tak nak paksa dia. Even aku bayar dia. But yeah, like I said, aku malas nak paksa. And aku tak mau paksa. Lately ni aku dah banyak main Minecraft single player world. And aku ada buat benda yang dah lama aku nak buat, iaitu main Minecraft dengan shader. Aku happy gila juga sebab laptop baru aku dapat handle. Even though it's not a laptop gaming, but yeah, it's alright. Also, look at my setup. Smart. Je komen. Tu pun kalau ada orang tengok video ni lah. And aku ada update story juga. Aku main Minecraft kat account IG aku. Baru je beberapa hari lepas. Kau boleh tengok highlight aku dekat IG, yeah. But yeah, lama-lama aku main single player ni kan, aku rasa aku macam nak buat video Minecraft tau. Minecraft series. Sorang-sorang lah. Aku nak tunjuk progress aku main Minecraft. Sebab ada je benda yang dalam Minecraft aku tak explore sepenuhnya lagi. Dan aku nak share experience aku dan moment aku main Minecraft dekat YouTube or maybe TikTok. Yeah. Cuma persoalannya, yakin ke aku nak buat video? Yes, recording is the easiest part, but the editing part, I don't know man. Probably setahun sekali aku sentuh channel ni. Well, that's all for this video I guess. Tengok macam ni. Kalau aku rajin, aku upload. Kalau tak, Seronoknya jadi orang besar. Aku sudah dewasa, aku sudah kecewa. Memang tak